Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi pagi ni kita akan lakukan perjalanan ke Thailand. First time ya naik motor. Kita akan pergi ke Patalong pada keesokan harinya. Cuma hari ni kita pergi ke Danok dulu. Masuk ke Danok dulu melalui Bukit Kayu Hitam. So ni adalah persiapan di pagi hari pukul 7.30 pagi, hari Khamis 4 hari bulan 6. Kita akan melakukan perjalanan pergi ke Danok dulu. Kita akan pergi Danok dulu. Esok baru pergi ke Patalong. Kita slow-slow ni. Yang ini kita gerak dulu kali dengan gengnya explore ride ke Patalong. Inilah siap dulu lah sebelum nak gerak. So ni adalah kali pertama kita orang masuk Thailand bawa motor. Sebelum ni kalau Thailand kita ni kali pertama lah. Daripada rumah. Singgah sekejap di Shell Beruas. Jadi kita tengok bar minyak tu 3 dah hilang. Jadi nak sambungkan perjalanan ke persimpangan Taipei tu dah 40 kilo lebih lagi. Takut rendang ke apa ke, isi dulu lah. Banyak jalan, kampung sudah berubah. Ada banyak pendang padi sawah. Orang Kedah semua ramah-ramah. Makan angin atas gunung cerai. Jagung rebui ada banyak kedai. Ingat 5 perkara
bebek. Sekarang kita dekat Red Argument. Terus kan? Tak rasa ais cream. Tak, aku ni jalan je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terpenyum. Abang terpenyum. Kotak bawah sini cair ni.
main pakeling ni. First time masuk tu tinggal. Ya, masuk ikut kain hitam lagi. Okey. Thailand tu destination tak mana nak pergi kata-kata? Memang malam ni stay Danok dulu. Okey. Esok pergi Patalong. Mau Batalong. Biasa kita orang masuk hanya aje. Voting mana apa nanti saya Ha. bagi tahu tempat mana-mana you kena pergi. Saya duduk sana. Oh iya kah? Yes. Separuh. Lepas tu Penang apa yang rakit tu macam ban raktai tu baru buka dalam 2 sebulan ni. Macam di ban raktai. Dekat kolam tepi bawah tu dengan Jambatan. Minum Minum teh eh? TOI. Makan ke apa? Tak. Ambil kan awak kat saya. Awak Baru letak. awak letak. Kambing ke? Ini kan. Saya tak ayam lah. Talapiah. Ambil lah, saya nak Ambil lagi tolak. tak bagi ni makcik ni panas sikit. Kita bukuh pergi panas baru best. Boleh. Talapia ke siakap? Cakap ni talapiah. Nak talapia ke siakap? Oh, mana nak cakap? Ambil. Siakap lah. Ikan tu. Saya nak ambil kencing tak? Abang kata abang bujang, rupanya abang temberang. Siang malam asyik hilang, tinggalkan saya seorang. Wajib je. Masuk dalam custom. Lepas tadi masuk dalam check. Tadi check apa? Ha? Tadi cok apa? Cok immigration. Cok immigration. Kita kena pergi sini pula untuk custom. Lepas tu ambil nombor. Lepas tu kena tunggu dan agak lama Tak tahu.
Hai korang. Magnet dah bawa. Magnet dah dalam beg. Inilah bilik kita orang. Malam ni kita ada perbincangan marga. Okay. Kita nak pergi makan. Ni ada lift lah. Oh, staff ni. Kita nak pergi makan. Aku boleh ingat dah. Tak tahu nak pergi makan kat mana. Malam ni kita dekat danau. Ni first time kita orang lepak danau. Selama ni kita orang lepak ni je. So ya, okay. Pak tidur sekejap. Tak tidur je. Kita pergi makan, lepas tu nak orangnya nak massage. Sikit bahu. Alasan. Sampai siang je sikit bahu. So, Oh ya, betul lah. tu lah dia orang kat bawah tu. Nak lepak situ ke? Dia lepak sekali lah. Nanti nak lepak sekali. Dia orang dah habis makan dah. Ya. Siap bawa bangun tidur abang. Depan ni je. Siang sana. Gua jauh kan. Dulu ni takut ni. Dia tak biasa. Baru anak motor baru hotel belum. Takut yang motor. Takut yang tu. Sampai anak nak naik motor pun tak bagi. Lesen ada buat berkasap. Sama lah kita bawa pergi kamera ni. Kamera tu dah ulang banyak kali lah. Saya pun mula tak adalah minat sangat, tapi sebab dia suka, nanti kalau kita tak minat dia pis orang. Baik kita buat suka juga. Lama-lama dia pula tagih. Tapi seronok lah. Seronok. Masuk kumpulan ni syok. Mana ada orang buat before movie lah ni. Saya okey je. Buat masuk lama dah tapi tak join sebab sibuk Bila dah buka kedai, dia jadi masuk macam ada sikit. Nak satu Kan? Kat mana kak? Tu yang lepas suka duk lepak Aina, mi celuk Aina. Oh, yang dalam grup cakap mi celuk tu kita dekat lah. Di Kedah. Hei, tak makan tu. Oh, kejap. Tu yang tak apalah, mak pun nama Ana kan. Tapi dia pun panggil Aina lah. Pasal kedai nama Aina. Padahal nama arwah Ana. Yang Dia body tu apa? Sini tu. Gua hari ni sekolah lah ni, hari ni lah. 100 corner. Anda mana tu? Jatuh dekat Yala. Yala. Corner Yala. Allah. Jatuh. Terseluruh lah. On the way baru masuk. Bukannya nak balik. Kan on the way nak pergi. On the way nak pergi. Dah jadi pergi lah tu. Pergi lah. Sebab dia tusuk kan. Yamaha 125 tu apa nama? Apa dia? 125. Dah nak sudah lah. Saya pergi hanya dah nak masuk je lalu dah. Demo tak pandang. Abang Daus kat situ. Tu baju, jual baju situ. Hai bang, tak sekali. Men, you have men? Big bike. Ui, baju. Ni stiker nak ambil lah. Ni stiker sah. Yang ni ke yang ni? Ni lah. Kau lah. Baju. Lawa-lawa semua. Ni Eman? Itu ni juga. Try. Tengok. Asal? Saya ni dulu. Saya dia. Saya dulu. Saya ni dulu.
Sedap. Kain. Kalau tak panas boleh lah. Kain dia tak pernah ni tak boleh iron lagi. Dia pegang dia punya ni. Dia punya bukan printing tu. Bukan yang dia ni. Kalau basuh dia melekat-lekat, lepas tu koyak. Yang tu macam S pun okey saya rasa. Sebab dia macam besar sikit kan. Tu kata besar sikit. Cuba try S. Ambil warna S ni. Kalau S dia Oh, berianya macam mana ni? Ya lah. Ada dok urut tau. Right. Kena kukur balik. Tenaga esok jauh lagi. Lidah sakit pula lah. Dah nak hidup je malam-malam. Nasi kandang mamak.